Kalau tulang patah anda ambil masa yang sangat lama untuk nak sembuh balik, saya cadangkan cuba 4 ke 5 nutrisi yang saya nak kongsikan dalam video ni. Jadi kalau anda first time tengok video ni, saya nak minta anda untuk klik butang subscribe dan komen saya dah subscribe. Okey, anda patah sebab apa? Mungkin anda ataupun anak ataupun family member yang patah tu sebab apa? Mungkin kemalangan kan, ataupun mungkin jatuh kat rumah kan, boleh komen dekat bawah kan. Jadi baik, saya akan kongsikan satu persatu apa nama produk tu, apa nutrisi tu, apa suplemen tu dan apa fungsi dia. Dan kalau anda nak dapatkan produk ni, jangan lupa dapatkan daripada kami sebab kami memang specialize, hampir setiap hari je banyak pelanggan datang untuk masalah lambat tulang dia tu bersambung, jadi nak kerja susah kan. So boleh dapatkan dekat link di bahagian description dan juga boleh terus WhatsApp ke 019-394-9873. Okey, yang pertama sekali kita tengok kepada apa yang membentuk kepada tulang. Okey. Pertama ialah cadangkan amalkan kalsium suplemen yang dia akan membentuk 60% daripada komposisi tulang anda. Jadi kalau anda tak minum susu, kadang-kadang kita minum susu ataupun produk-produk tetapi tak diserap. Jadi saya bagi tahu terus teranglah banyak suplemen dekat dunia majoriti tidak ada kajian atas penyerapan. Dibanyakkan kajian kepada tak ada bahan kimia berbahaya. Itu je. Yang penyerapan ni memang hampir tak ada. Jadi kalsium yang saya bekalkan ni adalah yang diuji, yang disahkan ada penyerapan yang optimum. Dan untuk diserap dengan optimum, okay, kalsium ni dilengkapi dengan vitamin D dan juga magnesium dan beberapa jenis galian. So magnesium apa nak buat? Dia untuk dibantu untuk tumpatkan tulang. Vitamin D untuk penyerapan yang optimum. Okey, dan kalsium kita pun juga dalam bentuk yang organik, dalam bentuk yang kita panggil semula jadi. Kita tak organik tapi kita 3 kali ganda lebih organik. Sebab organik ni dia orang kata bebas daripada 115 saja bahan kimia. Tapi kalau macam kami ni lebih 3 kali ganda, 350. Okey, baik. Yang kedua ialah saya cadangkan protein. Sebab protein dia membentuk 30% daripada tulang. Protein ni dia akan buat sel baru, sel otot baru, sel daging baru dan sel tulang baru. Dan dia akan bantu juga untuk orang kata penyembuhan, kita panggil parut-parut tu menjadi lebih cantik lah kan. Tak adalah hitam kan, tak adalah teruk sangat kan. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga saya cadangkan omega 3. Omega 3 apa dia buat? Dibantu untuk anti radang, anti bengkak. Dibantu untuk penghasilan sel baru yang lebih baik. Jadi otot tu nak pegang tulang, dia perlu kepada otot yang kuat. Otot kita trauma kan, aksiden jatuh, dah lebam kan. Jadi dia lemah. Jadi bila kita ambil omega 3, dibantu untuk kuatkan otot itu. Dan kalau anda ada masalah berat badan dibagi tekanan kepada sendi kita, maka dia akan bantu untuk bakar lemak-lemak yang berlebihan. Okey, itu yang ketiga yang ketiga. Jadi yang keempat saya cadangkan, yang saya cadangkan ialah vitamin B. Vitamin B ni B complex. B complex ni fungsi dia kalau you dalam keadaan sakit lagi, dia bantu bertindak sebagai painkiller semula jadi. Dia bantu untuk kita rasa relax, tenang kan. Dan dibantu untuk lancar peredaran darah kepada tempat-tempat yang kita nak baiki tu, dekat kawasan yang cedera tu. Dan satu lagi, dia akan bantu untuk orang kata mengelokkan, menyihatkan kita punya sistem urat saraf kita. Dia akan menjadi pelindung kepada sistem urat saraf kita. Kalau dah aksiden kan, biasanya kena jugalah urat saraf sikit kan. Jadi dia akan bantu untuk baiki lapisan pelindung urat saraf tu. Okey, kemudian last kali, kalau you nak speed up lagi, cepatkan lagi kadar penyembuhan, saya cadangkan ambil juga polyphenol blend. Polyphenol blend ni dia akan speed up progress. Dia akan speed up penyerapan kalsium, penyerapan protein, penyerapan omega 3. Dia akan bantu baiki sel secara agresif. Sebab kadar baiki sel dia lebih tinggi daripada banyak jenis antioksidan yang
anda pernah dengar. Pernah dengar vitamin C, pernah dengar vitamin E. Okay. Polyphenol ni lagi tinggi kadar baiki sel dia, dan dia akan bantu naikkan tenaga sel. Bila bantu naikkan tenaga sel, sel tu boleh hasilkan sel baru dengan lebih cepat. Okay, tulang dan juga daging. So jadi nak dapatkan semua ni, nak pilih mana yang sesuai dengan bajet, cepat-cepat klik saja link kat bawah. Kami dah handle beribu-ribu lah pelanggan daripada masalah tulang patah ni kan. Kebanyakan memang lambat recover sebab ialah kadang faktor umur, kadang faktor pemakanan. Yang penting sekali, kalau lambat recover, macam-macam benda tak boleh buat. So jadi klik link yang saya sediakan di bahagian description.